fajar menyingsing di bumi Seremban membawa sinar baharu buat warga sekolah kebangsaan King George kelima. Hari ini bukan sekadar hari pertama persekolahan, ia adalah permulaan sebuah kembara ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Almas Sofia binti Muhammad Zamir melaporkan untuk KGB by TV. Pada hari ini, kita akan menyaksikan suasana hari pertama sekolah pada 2026. Jom! Seawal pagi, pintu pagar sekolah menjadi saksi pertemuan penuh ukhuwah. Kehadiran Tuan Ahmad Hafizul bin Cik Wail dan Puan Nur Ismawati binti Ishak menambah seri suasana, membuktikan bahawa pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara sekolah dan komuniti. Lihatlah wajah-wajah ini. Ada debar, namun lebih banyak keterujaan. Dengan sambutan mesra, barisan pentakbir dan guru-guru berdedikasi, kegusaran anak-anak ini dileburkan dengan suntikan semangat yang tidak berbelah bahagi. Menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia, SKKGV menterjemah Minggu Riang Ria melalui pelbagai aktiviti inklusif. Daripada keunikan program silang budaya hingga kreativiti pertandingan inovasi pakaian, sekolah bertukar menjadi medan eksplorasi bakat. Di sini, buku bukan satu-satunya guru. Setiap tawa dalam teka silang kata dan setiap kerjasama dalam kelab kokurikulum adalah pelajaran tentang kehidupan, keberanian dan jati diri.
seribu kenangan, aktiviti silang budaya, tawa dalam persatuan dan ukhuwah yang terjalin adalah bukti bahawa pendidikan di SKKGB adalah satu perjalanan yang membahagiakan. Langkah sudah bermula, matlamat sudah tercipta. Mari kita cipta sejarah baharu bersama-sama. SK King George kelima. Di sini bakat disemai, potensi diperkasa.